Okey tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel di Kebun Anda. Okey tuan-tuan. Hari ni saya masuk kebun macam biasa, tapi apa saya nak kongsikan kepada tuan-tuan, ni pokok jambu saya. Pokok jambu madu. Kalau sebelum ni saya tak dapat makan dia disebabkan oleh serangan musuh yang banyak. Tapi alhamdulillah ada anjing ni, okey, si hitam dan putih tu yang akan jaga kebun ni lepas ni. Jadi kalau tengok tuan-tuan, saya buat balut, tapi balut-balut semua kena cabut dengan monyet. Jadi saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan pembalut yang saya akan gunakan untuk balut saya punya buah jambu madu ni. Okey tuan-tuan, ni buah jambu madu, jambu air. Ni pembalut lama, saya kutip kat bawah ni. Pembalut ni tahan tuan-tuan, ni dah lama dah ni. Saya rasa dah 2 kali ke 3 kali guna dah, dia berselerak dekat bawah. Sebab apa saya balut tu hari, ditarik oleh kera, dimakan. Jadi kelebihan ni, dia ada netting ni adalah dia dawai yang halus. Jadi kera pun tak dapat koyakkan dia. Tapi dia tarik lah. Kalau tengok dia tarik. Lepas tu masalah jambu ni banyak dimakan oleh tikus dan juga tupai. Jadi memang dia tak boleh tebuk. Okey, jadi tuan-tuan, saya dah beli. Okey, ni saya beli dalam Shopee lah ni. Promo lah begitu, promosi percuma lah kan. Jadi ni saiz 20 x 30 atau 25 x 35. 20 x 30 ni kalau tengok agak besar juga lah untuk balut jambu. Nampak ni saiz dia. Sebelum ni saya beli ada yang besar betul, boleh balut macam pedak. Dia ada saiz dia tuan-tuan. Tu 25 x 35, ni saiz 20 x 30. Dan disesuai lah untuk saya balut jambu ni. Jadi untuk mengelakkan serangan-serangga lah. Yang mana saya balut memang selamat lah. Serangga dia tak boleh suntik. Jadi kalau balut awal lebih elok lah. Pada fasa dia baru mula persenyawaan tu, dia baru kembang janggut-janggut dia tu, itu lebih elok lah. Dia tak dan serangga cucuk, terutamanya ulat pengorek buah. Jadi ni saya beli dalam Shopee. Saya nak balut saya punya jambu ni, sebab jambu ni betul-betul sedap, manis. Kadang pada permulaan dulu memang kerap saya dapat makan. Lepas tu saya sedikit kurang jaga, proning pun tak buat. Jadi daripada pun dia pun banyak buah. Daripada umur dia 1,5 tahun, alhamdulillah dia dah berbuah. Jadi tuan-tuan, kalau nak makan buat penyejuk tekak dalam kebun, tuan-tuan boleh tanam ni. Sebabnya dia memang sentiasa berbuah. Kalau kita jagalah, sentiasa berbuah. Dia tak putus buah dia. Kalau tengok kat sini, sebelum ni baru habis. Lepas tu ni fasa yang lama sikit, ni baru. Ni baru. Lepas tu habis yang ni, nanti dia akan keluar lagi bunga. Memang jambu ni kalau kita jaga dia, saya ni pun tak jaga mana, tapi adalah saya campak-campak baja sikit kan. Jadi alhamdulillah lah, dia sentiasa berbuah. Jadi ni lah solusi dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak balut jambu, nak boleh makan tanpa serangan ulat ataupun tak dikerik oleh tikus dan juga tupai, tuan-tuan boleh pakai ni. Ni betul-betul heavy duty tuan-tuan. Saya tunjukkan yang lama ni tuan-tuan. Okey, nampak dia separa dawai. Nampak saya tarik. Tak putusnya tuan-tuan. Tak putus. Jadi tuan-tuan, promosi pula promosi. Kan pun saya jual apa, tapi ialah untuk tuan-tuan, untuk info tuan-tuan yang mana tanam buah jambu tu. Buah jambu ke buah mangga, segala jenis buah ke, anggur ke kan, tuan-tuan boleh pakai ni. Okay, saya nak balik dulu yang mana saya nak balik lah.
Malas nak balut semua. Okay tuan-tuan, selesai saya balut tapi tak semua lah. Sebab apa, saya tengok memang dah ada kesan serangan. Dia dah suntik dah saya tengok. Jadi saya balut sikit-sikit je lah. Jadi inilah dia tuan-tuan. Kaedah kita nak jaga buah jambu kita daripada tikus dan juga ulat pengorek buah. Ulat pengorek buah memang tak akan masuk. Sebab apa, dia punya mesh dia, lubang dia kecil lah. Jadi selesai untuk saya balut. Satu plastik ni ada 50. Saya rasa dah habiskan mungkin separuh kot. Atas-atas tu saya tak balut lah. Tinggi. Saya sebenarnya sepatutnya saya proning. Jadi saya buat yang mana saya sampai je lah. Okey tuan-tuan, tu perkongsian saya untuk aktiviti kebun ni. Tuan-tuan kalau ada buah jambu, buah pelam dan apa-apa jenis buah yang tuan-tuan rasa sayang, tak dapat makan, ulat dan sebagainya, tuan-tuan boleh gunakan ni. Nanti saya akan letakkan link dia terus dekat dekat caption. Tuan-tuan boleh tekan caption tu, tuan-tuan boleh tengok ada link saya akan bagilah untuk memudahkan tuan-tuan. Okey, itu saja perkongsian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.